Batch pertama meninggalkan satu fenomena. Batch kedua meninggalkan satu impak yang besar. Batch ketiga bakal meninggalkan apa? Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Video kali ni pasal AI team. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh pasal AI team dan juga batch ketiga, untuk korang yang baru saja singgah dalam channel ini, mohon jasa baik korang untuk tekan button subscribe, support video-video dan juga karya-karya aku. And tak lupa juga untuk hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video selepas ini. Okay? So tanpa membuang masa, tanpa basa-basi, kita terus pergi cerita pasal batch ketiga. Konten kemunculan batch ketiga telah pun diupload semalam dan menunjukkan ada 3 peserta talent sementara batch ketiga. Actually ada 4 orang, tapi yang lagi seorang ni katanya ada masalah. Jadi bakal dikenalkan pada konten hari ini. Tapi sebelum tu, kita bahas dulu ketiga talent sementara batch ketiga yang baru saja diupload semalam. Okay? So kita ada yang pertama daripada Johor Bahru, seorang gadis berumur 19 tahun yang mempunyai nama Ira. Dan yang kedua, talent lelaki bernama Syafiq ataupun Capek berumur 26 tahun, berasal daripada Kuala Lumpur dan sekarang menetap dekat Selangor. Dan talent sementara yang ketiga, seorang gadis berasal daripada Terengganu, berumur 18 tahun, bernama Kristina. Kita panggil Kis saja. Dan tiga talent sementara batch ketiga ni pada aku mempunyai personality yang berbeza dan mempunyai aura yang menarik. Kita letak Ira, gadis berusia 19 tahun, menetap dekat Johor Bahru. Dia ada satu level confident yang menarik pada aku sebab dia berani bersuara, dia lantang berkata-kata, tak seperti, maaf cakap tak seperti Aina pada awal-awal, tak seperti Najlah pada awal yang cuba untuk menyuarakan, akhirnya dikecam. Tapi kali ni Ira ada juga katanya bakal dikecam kerana lufa tapi pada aku dia cukup confident untuk bersuara pada konten pertama. Itu bab Ira. Bab Kristina, dia ni aura dia lain sebab pada aku maybe sebab dia menetapkan kata logat Terengganu pekat. Itu yang nampak satu keunikan pada batch ketiga kali ni. And then level confident bercakap pun sama seperti Ira, confident. Dan yang paling penting, yang paling pada aku untuk konten pertama betul-betul savage, Capek si Syafiq ni. Daripada kemunculan dia yang pertama hingga ke akhir konten, secara jujurnya bukan nak bias tapi memang funny, kelakar, memang kau punchline dia memang kena. And then orang yang cukup berseluruh pada aku. Untuk konten pertama ni, untuk talent sementara, aku boleh cakap dia tapau. Highlight memang dekat dia. Bukan saja dekat talent sementara, untuk konten pertama semalam ni, dia tapau semuanya. Daripada segi dia berkata, daripada segi lawak dia, bersahaja dia tapau. Syafiq. Untuk batch ketiga kali ni, dalam kata sesi soal jawab true or true ni, maybe diorang dah prepare jawapan. Yalah, sebab batch pertama diorang tahu bakal disoal, batch kedua pun sama, dan batch ketiga ni mungkin diorang tahu diorang bakal disoal, bakal ada sesi true or true. Jadi diorang dah prepare jawapan. Jawapan yang diberikan sangat-sangat bernas. Kata-kata yang diungkapkan tu sangat-sangat tepat. Orang kata kalau kita yang dengar ni, tak ada rasa macam benda dia ni. Tak ada. Dia macam, apa benda yang diorang cakap tu, kita macam juga, setuju juga. Contohnya, ada soalan mengatakan siapakah yang diorang nak beat. Dan Syafiq menjawab dia nak beat diri dia sendiri. Kalau dia tak mampu nak beat diri dia sendiri, means dia kalah dalam persaingan antara dia dan juga diri dia. Pada aku sangat-sangat bernas jawapan macam itu. A++ lah. Dan setiap jawapan yang diberikan, soalan yang diajukan dekat diorang dan jawapan yang diberikan pada mereka semua tu, kita sebagai viewer ni dengar tak sakit hati. Contohlah, siapakah ship yang paling korang suka dan siapakah ship yang korang tak suka. Right? Kita tahu
daripada konten semalam nampak yang Ira ni seolah-olah dia letakkan satu karakter yang dia ni adalah hatersnya Lufair. Even dengar macam, kau ni kau mampu ke nak kecam Lufair? Tapi itu adalah lumrah. Kita sebagai netizen kecam Lufair sebab karakter dia, antagonis dia dalam konten AIT. Dan si Ira ni bawa karakter haters. Si Syafiq ni pula, dia punya jawapan seluruh dia tu kena dengan kita. Aku tak tahulah, tapi kena dengan aku. Contoh, siapakah syik yang paling dia suka? Rizal. Sebabnya, sebab dua-dua masuk. Saling memberi. Ada netizen cakap, Hazan ni yang carry Harry dalam konten ni. Tapi dia cakap, tak. Kalau Hazan seorang, maybe takkan jadi meletup macam ni. Which is, Hazan carry Harry dan Harry carry Hazan. Saling memberi. Itu jawapan daripada Syafiq. Dan bila ditanya pula Syib yang tak suka, dengan bersaja dan juga berseluruh, dia cakap Farmira ataupun Acura. Kenapa? Sebab nampak daripada awal dia masuk sampailah ke habis, dia memang tengah incar si Mira ni. Dan nampak yang si Syafiq ni memang betul-betul incar si Mira ni daripada awal masuk sampailah ke habis konten. Dia tembak Mira je, sampaikan si Luqman bagi soalan dekat dia pun, bagikan 3 nama perempuan yang cantik dalam dia tak ada fikir apa-apa tu, jawab Mira, Mira, Mira. Punchline tu kena tepat, memang boom, aku yang dengar ni pecah, berdekap. Dan bila soalan tu bertukar, which is Duke, talent sementara ni yang kena tujukan soalan dekat talent permanent, soalan Syafiq ni dia 50-50. Dia tak terlalu menembak dan juga tak terlalu menyokong. Dia tanya Ihin, kenapa tak post konten? Dan Ihin jawab, sebab Ihin ni nakkan kualiti, nakkan kepuasan diri dia. Tapi apa yang Syafiq balas tu buatkan satu punchline yang pecah, which is si Syafiq ni balas, kalau betul nak puaskan hati, jadi saya pun nak puaskan hati, tolong lepaskan Mira. Pecah duk, serius cakap pecah. Dan aku overallkan untuk batch ketiga kali ni, dia mungkin tak sefenomena batch pertama, dia mungkin tak tinggalkan fenomena, dia mungkin tak se-impact batch kedua dan juga meninggalkan impact yang besar. Tapi untuk batch ketiga, untuk permulaan konten, si Syafiq ni dah carry konten ni. So aku rasa untuk konten kali ni, kalau Syafiq ni kekalkan momentum, dan juga Christina dan juga Ira ni kekalkan momentum yang sama, which is diorang mengejar prestasi batch pertama dan juga batch kedua, percayalah aku cakap, batch pertama tinggalkan fenomena, batch kedua tinggalkan impact, batch ketiga akan tinggalkan wow yang besar. Dan kalau untuk partnership pula, aku rasa akan ada partnership yang kekal dan akan ada partnership yang berubah ataupun orang kata rombak. Which is untuk partnership yang kekal, aku 100% percaya yang Lufair bakal kekal. Sebab untuk batch kali ni, mereka bukan lagi membawa watak antagonis, tapi mereka membawa watak antagonis. So aku rasa Lufair kekal. Untuk siapa lagi? Partnership siapa? Untuk partnership Harry, aku rasa dia akan kembali kepada Aslah. Jadilah Asri. Siti Min maybe masih lagi kekal. Safi berkemungkinan besar kekal ataupun rombak. Mungkin Sofi ni akan guide talent sementara yang baru. Dia tak tahu siapa, sama ada Syafiq ataupun yang bakal masuk besok. Alright, lepas tu kita terus pergi kepada talent sementara lah. So untuk Ira, aku rasa dia akan dipartnershipkan dengan Ihil. Atas sebab apa aku tak pasti, tapi maybe akan dipartnershipkan dengan Ihil. Dan Christina akan dipartnershipkan dengan Mahan. Mungkin. Tapi yang pasti, ini aku cakap memang betul-betul pasti ni, si Syafiq ni akan dipartnershipkan dengan Mira. Sebab aku nak tengok macam mana Syafiq ni naikkan nama Mira. Dan macam mana Mira akan guide Syafiq. Dan berkemungkinan besar partnership ni akan boom. Contohnya macam fenomena batch pertama, Malkosha, Asus,
Siapa lagi? Aimana, Milo. Yang meletup, yang boom, Asus dan juga Malkosia. Untuk batch kedua yang boom, Rizal. Dan mungkin untuk batch yang ketiga ni, Syafiq dan juga Mira yang akan boom. So, ini adalah predict aku untuk partnership yang akan datang. So, itu sajalah untuk konten kali ini. Kita tunggu konten-konten AI team yang seterusnya. Aku tak sabar nak tunggu konten partnership dia sebenarnya. Nak tengok siapa partner dengan siapa. Right? And then juga batch ketiga punya bakat lah daripada setiap konten-konten Alif Ifan. Okay, so sampai itu saja video untuk kali ini. Terima kasih yang mana stay sampai akhir, tengok sampai habis. And korang komen lah untuk korang punya partnership yang korang nak ke, apa ke. Just komen, bagi pendapat, bagi semangat ke aku, okay? So, jumpa dalam next content. Oh, by the way, konten lepas aku ada buat pasal AI team. And ada yang komen untuk buat pasal Karina. InsyaAllah aku akan cuba bahas tentang Karina. Awal kemunculan Karina hingga ke akhir kemunculan Karina. Okay? So, jumpa the next content. Assalamualaikum and ciao.